Okey geng, jumpa lagi di Kedai Vlog. Kali tu aku nak ngebak kita orang makan sikit tempat, iaitu kedai masakan Dayak ataupun Bidayuh. Kerana itu aku berada di dekat Jalan Pedungan. Mungkin kita orang mendengar depan ya. Depan dia pintu gerbang Pintu gerbang tu ada home cook, tepi tu ada home cook geng. Ada home cook. Tu adalah Jalan Area Pedungan. Kita orang dia ada Pullman Hotel, ada Pullman Hotel kat sini. So hari tu aku nak order makanan sikit dekat sini, namanya Little Ferry. Little Ferry namanya. Okeynya Little Ferry. Mungkin kita datang ke Jalan Pedungan. Ya, di sebelah tu ada Big Biji, makanan biji. Kat situ Jalan Pedungan. So jom kita try dulu apa makanan yang ada kat situ. Okey, so kita akan order sikit makanan, iaitu nasi goreng ubi tutuk. Nasi goreng ubi tutuk tu yang digoreng dengan pusuk dengan ubi je. Nasi goreng biasa, cara kampung masakannya. And then kita akan ada ambil cuba pansuh manok ya. Pansuh ayam. Aku pasti macam ni je pansuh ayam ya. Cara hidangan, tapi aku rasa akan dihidang dekat mangkuk lah. Nyasikan pula dalam buluk. So why not? Kita cuba masakan Dayak kita di Kuching. So let's go. Okay, tu ya guys, nasi goreng daun ubi kita. Dalam tu ada telur ya. Ada telur dan nasi gorengnya dengan daun ubinya. Kita boleh naga daun ubinya saja. Daun ubi tutuk tu dia, daun ubi tutuk. Yang pusuk, very simple food, but it's very nice. So standby, kita nak makan je tu. Tadi kita ada pansuh manok tu. Pansuh manok, chicken pansuh. Kita campur dengan daun ubi juga. This one. Okay, lepas tu kita bawa masak. Alright, so standby. Okay geng, dah gapai dah makanan-makanan kita tu. Jadi kita ada nasi goreng dan ubi. Ubi apa tu? Ya sedap. Oh, tu boleh portion untuk makan 2 orang lah. Untuk 2 orang can eat for 2 person. Yang dalam tu ada pusuk dengan daun ubi. Simple masakannya, ada bawang sikit. Dan di sebelah kita ada pansuh manok tu. Pansuh manok. Pansuh manok. Jom kita rasa pansuh manoknya. Kuahnya pun pekat. Jom kita rasa kuah ni. Wow. Sedap ni. Very nice. Yang pun ayamnya pun not bad. Dan kita ada ambil tempoyak campur-campur. Alright, siapa suka makan tempoyak? Jom kita rasa dulu apa rasanya pun nasi goreng daun bandung tutuk. Alright, first bite untuk anda semua. Dia tak terlalu masin, cukup. Sebab yang tak pusuk. Jom kita makan dengan tu. Dengan pansuh. Wow. Memang makanan Dayak dia. Sedap. Makanan Dayak, makanan Iban, makanan Bidayuh, kat Kuching, very nice. Wow. Pansuh. Pansuh pula. Tempoyak. Try tempoyak. Tempoyak ni juga. Kedainya pun kacak. Decoration kacak. Wow. Yang nyaman. So kita teruskan makan. Stay tune. Kita nyaman. Kedai tu kita nak puas hati. Mau kita makan di kolam belakang. Decoration kedainya menarik, cantik menarik. Dan kawasannya tenang, CBC. Very nice, very cool. Dekornya kat belakang. Dekornya kat belakang pun dekor cara-cara Dayak. Ada pinggan-pinggan. Okey, lepas tu aku akan ambil review macam mana keadaan dalam belakangnya pun. Dalam kedainya guys. Right? Stay tuned. Ya, nasi goreng kita. Nasi goreng daun ubi dia. Nasi goreng daun ubi. Yang nyaman. Ada nak jepit kan? Ada nak jepit.
Sedap. Panso again. Sedap panso again. Non steady. Okay, so kita makan dulu. Let's go for it. Tempoyak ke? Tempoyak. Sedap. Semalam aku jumpa dia orang, Abun Belun dia orang. Esok baru kita jumpa dia orang. Semalam tu banyak saya datang daripada Johor dan daripada KL untuk pesta bola di Semerahan tu. So hari tu aku dah jumpa Abun tadi tapi tak sempat sebab dia pergi ke rumah Dexter. Bang. Nama dia Panso geng. Jom. Nyaman Panso tu geng. Manok the chicken. Very nice the chicken. Chicken mantap. Sorry geng, aku syuting pakai handphone je tau. Berpusing-pusing kan. Apple soup. Wow. Tempoyak ke. Sedap. Okay, kita makan dulu geng. Okay geng, dah habis dah. Kita makan tadi nasi goreng daun ubi tutok dan kita ada panso manok, ayam panso dan satu lagi kita makan tempoyak tadi. Kenyang geng, best. Kita orang boleh datang ke Little Ferry dekat Jalan Pedungan. Kita orang boleh tangga belakang tu. You can see di belakang tu kita orang tahu dekat area ni dah. Yang depan tu aja. Okay. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Yang belum subscribe tu. So kita see you guys in the next video. Bye bye.